Dia nak melawat Nabila Agro Farm di pantai Negeri Sembilan. Ni pokok anggur ni. Mana? Mana? Ni? Ha. Anggur hijau. Papa tengok pokok tu. Mana tahu orang hijau ke purple. Bayaran masuk RM5 per pack. Berkuda RM9, memanah RM9, Enjoy RM4, ATV RM31 untuk 15 minit. Supa dupa RM9 seorang. Supa dupa tu lah kan? Aktiviti baru, melawat laman sayur hidroponik, sayur percuma, RM9 sekeluarga. 2 dewasa, 6 kanak-kanak. Mana naik tu tak? Kita tengah tunggu nak naik train. Pusing tempat ni dulu. Ada tak? Harga dia ni harga tiket. Harga tiket tak tahu okey kot, tapi dia macam setiap aktiviti tu nak kena bayar lah. Dia bukannya bayar tiket masuk terus boleh main semua kan. Mama, bye-bye Ma. Adik, bye-bye adik. Oh, nampak view kan. Lalu bawa pokok kelapa yang cantik view. Okey. Kita naik tram. Kita naik tram. Nak pusing-pusing Nabila Agro Farm. Ada surau itu. Tapi bapa sampai abang duduk sini. Nanti mama terpegang bapa, mama ada ujuk. Mama tak boleh, dia excited dia pegang bapa nanti. Belum mau pas-pasan. Dia apa orang tak bela ni? Mungkin sebab kita berat dia cengik lah tu. Tak, dia tadi kita tak naik ni, diorang dah sentuh lah. Ha. Kenapa dia tak complain? Apa-apa dia cabut kita okey. Kita Marah orang tu dengar menjeling. Oh. betul. Mana sih kalau jalan ni? Ni kalau ni boleh jalan. Boleh jalan ke sini kalau? Boleh kot kalau rajin lah. Dia Tapi kalau jalan hijab. macam Kampung Agong kan. Kat Penang kita pergi tu. Nak budak naik ATV disangkut dah sana. Ujung belah sana, belah kiri tu. Foto. Depan tu lah pantai Temiang punya highway tu. Dekat je. Dia di rambut blond. Ha, belum. Semua kuda yang dia bela. Ha, ya. Rumput. Macam jadi rumput je. Dah hilang lah rumput ni. Bukan lah. Dua-dua masak. Kuda. Itu nama Malaysia. Tapi asal ekor kuda dia pendek? Yang tu. Ha. Kontok-kontok macam Asia je rumah ekor. Ponytail. Ponytail
Ponytail panjang lah. Tak, dia trim apa pasal sebab tu yang tu tak nampak. Itu panjang je ekor dia. Dia tak Rasa yang panjang tu. tu nampak. Ekor Asian. Yang panjang tu bulu yang rasa. Dia pusing tempat ni je, tu dapat tak balik kan tu. Oh, tiba-tiba dalam tempatnya rumah sebiji besar tu. Wah. Hujan lah. Hulu tu keruh dah, tu dah nak air selut. Oh, ni buat hidroponik pula belakang tu. Baguslah ada ni. Memang agro lah. Tapi nampak aku ada kuku tu. Tu anak kuda. Yelah, ini pun macam tengok potong je main. Anak kuda. Sulit tengok. Kuda tu tengok TV macam ni. Bunga kertas. Cantik bunga kertas ni. Apa lah? Ayam. Boleh masuk. Tu kura-kura besar tu. Ni dek Arnab. Hai. Hai. Jangan gigit telinga orang tu. Hati dia boleh gigit tau. Kambing tu boleh gigit tau. Jangan Cak. Apa-apa nak kena gigit kambing, sakit. Dia tak, jangan buat sini, buat atas dia tak apa. Oh, mama ada duduk. Jangan ambil semua sayang. Jangan ambil, jangan bagi semua, bagi seles. Nak payah mama tak. Arnab. Arnab. Siapa nak? Alah muka dia. Alah muka dia. Nak tak? Siapa nak? Nak makan kari. Siapa nak? Alah. Good boy. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak Siapa nak? Apa jahat lah. Dia nak makan lah. Abi dengan Abi. Kita kalau nak pergi Ni dekat-dekat. ni kecil sangat. Weh, Alah lah. Dia nak pergi dah. Dahsyat. Bagi kumbang ni. Kumbang ni nak makan ke?
Ada comel puak ni. Kau pegang kambing bau memang baik punya tangan ni. Kalau bau rebung. Kalah rebung. Habis dah. Finish. Kita pergi bagi ostrich pula. Rusa tu rusa. Kurang ada lagi. Bagi ostrich. boleh. Ambil gayung. Tak boleh. Orang lain punya. No. Orang lain punya. Comel lah. Nak ke? Alah. Apa rasa kesian lah sebab dia kena ikat. Tengok. Dia tak boleh pergi tempat lain. Dia kena ikat. Mungkin dia ganas ni. Kata dah. Habis dah. Finish Ostrich makan apa? Ostrich. Bukan kucing. Ostrich. Ni dia katak kepala sekali ah. Good boy. Aduh. Bagi je lah. Jangan gigit Nice wah. Cepat dah. Kau ada buat bunyi bang. Dia tak say tu, dia nak sayur. Dia sayur. Bagi kambing. Apa dia kering? Bagi lah. Gacau mama tangan. Bapa tengok Afiq ni pak. Abang tak tolong. Mama ada wuduk. Kenapa? Bang. Tak sakit apa? Apa yang makan sikit? Okey tak? Boleh lah. Terlepas. Oi, bergaduh. Oh buah jauh benar mu ni. Tak, bergaduh. Oi, dia gaduh. Jangan gaduh. Gaduh. Wah. Ma, tuan ni abang berani bagi ni, Ma. Kambing berani lah kau. Nak. Kita sedang menyaksikan seekor kerbau albino. Ni kerbau albino ni rare ni. Kopi dia gelak dalam pasir. Cuma ni tu tak member pun santai. Ya. Ni prairie dog kan? Prairie dog. Saya ngantuk ni. Tak nak. Takut aku. Ya Allah. Ni dia. Tak nampak mana takut. Cepat mata ni. Belum boleh menggigit dia. Macam gorila. Mana? Kenapa korang dua orang ni? Maksud Geram dah Kenapa pegang ya kau ni. Allah? Gambar. gorila. Tak ada pun. Mama try tengok. Bagi anu. Ano? Cuba try masuk tangan ni. Gorila ni. Cepat. Siapa masuk? Dah abang apa-apa dah masuk dah. Kita masuk lah tadi. Masuk tengok. Ya, apa? Apa Tak okay, abang try. Ha. Sekejap. Mama dulu. Mana Koyolah kau. Ni ada sayur. Kak Aisyah, jangan dekat Aisyah. Bagi dedak bang. Salah bang. Oh, salah makan. Saya ingatkan semua haiwan makan sayur. Dia makan. Yang ni siapa yang makan? Yang ni bagi haiwan beli ni. Arnab. Beli rusa. Rusa. Ini landak. Ini ayam api-api.
Itu ayam Poland. Ni raccoon. Apa tadi? Nah, very comel. Sila awasi barang peribadi anda seperti gelang tangan. Dia pandai mencuri ke? Lembut lah. Oh, Dia nak ambil ya, nak ambil ya. Ha, Pandai ke buka? pegang ah. ada lembutnya macam tangan opet. Inilah kau opet sebenarnya. Opet raccoon kot. Dia lah yang ketuk busuk tu. Kan. Itu skunk je, bukan raccoon. Gigi potong lah tu. Ada. Rakun. Ekun. Rakun. Jangan. Apa comelnya? Dia nak curi tu, dia nak curi. Ni kak, tengok ni. Sila awas. Tengok, tangan tu dia nak curi gelang. Gelang tangan jam. Dia nak makan. Salam. Oh, dia makan sayur lah. Okay, go boy. Go. Ding. Kenapa ayam api-api macam tu? Dia ada bulat gitu. Apa tu? Bersihkan ni lah dia punya tu. Anu dia. Kak Lu. Kak Lu pegang yang tu, dia tidur tu. Ya, tikus baju. Tok perut dia. Ini macam obesity ni. Gemuk sangat. Semua dah tu tidur. Jangan kasar-kasar jangan kasar-kasar. Salam ya, dia salam ayah ya, salam. Salam tu nampak suami dulu. Geramnya. Salam. Dia nak ambil. Ni nak ambil benda ni kau. Salam. Awak makan apa ni gemuk sangat ni? Dia makan wet food. Dia nak ambil tak? Nak ambil gelang. Comelnya rekun ni. Gemuk. Gemuk. Salam ni nak salam. Cakap je. Mak dia jauh. Dia cakap je, so salam lah apa. Tidur ngangkat tu. Binatang sekarang semua tidur macam tu. Tak kucing-kucing kita. Dia gitu. Dia tak makan bang, dia kenyang lah. Dia suka nak mencuri. Ketiak dah. Sini. Kak rasa lengan dia kak. Oi. Tolong ya Allah. Oh ya. Lembut. Okey. Dia tak nampak. Pegang. Punya bapa. Punya. Bukan tidur. Besar lagi dia. Besar Dia baby lagi mah. Baby lagi ni kan. Kita pergi zoo negara tu kan dah macam ular sawo batik tu besar. 90 kg boleh besar. Kita orang nak beli raccoon tu. Nampak menarik tu. Tapi kalau nak bagi dia jinak dia selalu main dengan dia. Hai, nak main jangan cakap. Ini memang kaki main binatang kan ni. Sejak layan. Selalu main. Hai, dengan awak semua ekor dia duduk diam-diam dengan papa dia meraba-raba. Itulah mengapa-ngapa awak. Dia betina ke? Oh ya ke? Amboi. Ada ni tengah jaga Iwan. Tengok cover nangkau je dia bagi makan Iwan. Kenapa dia suka dengan papa ni? Apa orang yang binatang kuat? Cok mulut dia ada lubang-lubang. Tu ni apa? Apa benda? Tempat dia punya sensor. Bonet apa tak boleh buka? Eh, Tak boleh buka macam mana? Bonet depan Cok, pasang. Masuk edit ah. kau gang bat. Lembut je. Dia boleh lembut je. Ada muka dia. Cheese. Cok mata dia. Cheese. Tak boleh buka langsung. Saya tahu last air semalam buka elok dia tak ada pun. Okey, kita punya bateri dah nak habis dah. Hai. Dia cakap. Dia ajar. Dia cakap. Hello. Dia kata. Hai. Cakap jenguk. Hai. Ada dia cakap. Hello.
Hello. Hi. Bye. Okay, kita dah habis dah. Nanti kita akan jumpa lagi untuk next trip. Bye-bye. Bye. Zoom.